Alright gang, selamat tengah hari. So ni aku nak ke IKEA kejap. IKEA beli barang sikit. So petang ni pukul 6 kita akan berada di Equis Putrajaya gang, untuk berbuka puasa di sana bersama dengan kawan-kawan. Kita tengoklah apa dekat sana. So kita nak pergi ke IKEA kejap gang. So stay tune. Jangan lupa subscribe. Cuaca tengah hari ni panas gang. Panas sehingga kan membuatkan tekak anda rasa perit-perit. Bayangkan Bandung ais, Milo ais kau, teh ais. Kau bayangkan. Aduh. So stay tune gang. Jalan nampaknya macam tak biji sangat hari ni. Macam clear. Jom. Alright. Sampai dah. Jom kita cari parking. Nak naik apa? Nak naik apa? Aeroplane? Kita cari barang. Okay gang, kita dah sampai IKEA. Let's go. Tak ada orang oh. Kosong parking. Bulan puasa kot. Okay lah, at least kita datang hari kerja. Oh yelah, tak ada orang sangat. Selamat. Okay gang, kita dah sampai. Let's go. Hai. Hai. Bang, apa keadaan ni? Ha? Cakaplah. Hai. Hai. Kamu Adik-adik. Kita dekat Cak. Nak beli apa? Beli apa? toys. Beli top mana? Ada tos kat sini. Meja makan. Apa 99 buluh yang indah. Meja saja dapat 99. Best ya. Best ya. Wow, sofa abang ke tu? Tak depan TV. Sadar. Macam daddy lah. Macam daddy lah. 899. Petra, banyak yang monkey. Best tak tidur kat atas? Oh, tiger. Adik bawah, abang kat atas. Elok sangat lah ni. Abang. Apa adik? Monkey? Ni apa ni? No. Ni apa ni? Monkey. Monkey. Mana monkey? Mana monkey big? Mana monkey big? Ni. Ni. Ni gini. Sedap yang sleep. Gini. Gang, tengah tunggu Petra dekat bilik persalinan. Dia berak pula. Biasalah Petra. Semua nak tengah tukar pampers dia kat sini jap. So kita tengah tunggu jap. Stay tune kan. Ini yang kau minat ni. Pasal kau baju. Yang tadi ke? Ha? Yang tadi? Ha. Ni Xiaomi. Abang kat mana ni? Tengok tu besar, gudang. Big. Tu tinggi. Banyak dia simpan barang. Adik relax ya. Adik. Mana adik? No adik. Jangan disturb ni cakap. Oh, kosong IKEA kan. Kosong. Tak ada orang. Let's go balik. Oi. Oh, sayang. Okey, jom. Oh, tingginya. Let's go. Tapi
kanan kau tak Sarah. Okey, ni boleh. Jom geng, balik dulu. Kita Putrajaya. Sekejap lagi. Buka puasa. Alright geng, kita on the way nak pergi ke Putrajaya, tempat buka puasa yang aku cakap tu lah, tempat kuda tu. So sampai sana, aku tunjuk macam mana keadaan kat sana. So Mona pink hari ni. Aku baju oren tu. Brown oren. Nak sama lah kan? Lebih kurang lah. Dia base colour tu lebih kurang. So stay tune geng. Kita pergi ke Putrajaya. Equis. Apa nama tu tempat dia? Equis ke apa? Nanti aku tunjuk kat sampai sana, okay? Stay tune. Alright. Kita dah sampai dah. Rembayung besi kecil. Equis. Oh, cantik juga tempat dia ni. Santai-santai. Kat sana kuda. Tapi tak apa. Kita Petra sampai. Tengah siap jap. So tempat dia belakang ni je. Tu. Dia macam rembayung tapi besi kecil. Equis. Parking besar. Parking selesa, itu yang best. Parking sangat-sangat banyak ke. Dia punya view TikTok. Cun. Jom. Dia kata makeup kita macam orang gila hari ni. Kau asam. Tebal. Tak lah mana tebal. Asal Ada nampak? blusher banyak je. Macam pink-pink. Tak Tak lah, memang pakai pink. Takkan ya nak pakai ke? warna hijau. I suka you pakai black metal. Ish. Boleh lah. Okay kan, jom let's go. Hai. Hai. Berangin-rangin tau. I nak, bukan Eh, ni lah. macam- I nak video untuk tudung I kan jual tudung sekarang. Bersama Arif Baharin kan. tak jumpa, kan? Lama gila aku tengok channel YouTube je. Kau Kulo kile Arif Baharin. besok aku nak pergi Penang ambil kereta. Lepas tu nak pergi Manjung deliver kereta. Lepas tu nak pergi Kuantan hantar kereta. Gila busy siyo. betul. Oh nak raya, cuti dah. Tak boleh. Aku Cuti dah. 2 hari sebelum raya pun outstation lagi. Kita kat mana ni bro? Sekarang kita dekat tempat yang aku pernah pergi, kau tak pernah pergi. Dekat Cyberjaya, Putrajaya. Tapi Aku pernah datang sekali tapi bukan datang makan sini. Aku pernah datang jumpa orang. Tapi kat sini lah. aku kalau kuda tu lepas, kau nak naik tak? Tapi kuda aku kalau ada jaga macam ni aku okey lah bro. Aku pernah syuting naik kuda semua. Oh, ya ke? Aku pernah syuting naik kuda, training tak ada masalah. Janji kuda tu by train lah, kita kena training lah. Tapi tempat dia cantik, tenang. Betul, Dia, cantik. dia tak serabut untuk Betul. tempat korang buka puasa. Betul. So kita berbuka kat sini, Equis gang sekejap lagi. So korang stay tune. Aku dengan Arif kita buka puasa kat sini. Tapi memang cantik kat sini. Alright, cun. Oh, nanti dia pusing sini abang. Nanti dia pusing sini. Nanti dia akan pusing sini, okey? Dia datang. Nanti dia datang sini abang. Okey, come. Sikit. Hari ni aku dah lama tak jumpa kau. Tapi benda paling ketara dengan kau sekarang ni, Mona, kurus gila je. Kurus Ya, betul. 66 kg bro. Daripada Weh. 85. Berapa? Daripada 85. Tadi aku keluar rumah 66. Aku tadi keluar rumah 74. 74 kg. Oh. Oi gila. Gila. Okey, jom kita tengok ni. Okey abang. Adik, come tengok horse. Come, let's go. Okay, touch. Petra touch. Petra, bagi makan. Adik, si horse. Adik horse. Adik, abang. Ni, Petra. Ni daddy gift. Okay, do like this. And then nanti dia makan macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay, go. Okay. Mami. Bagi. Horse. Hi, horse. Hi, horse. Okey. Air ni takut. Abang, kau dekat sikit. Abang. Si, Mami pegang dia. Adik, nak tengok horse. You hungry? Semua pergilah abang. Abang, pergilah Dekat pegang. sikit. Abang penakut tu, adik relax je. Tadi kata nak naik kuda. Dalam kereta nak naik kuda lah. Mami. Oh. Kuda. Tapi datang sini takut.
Apa ni abang? Tak ragat lah. Okey, jap Mami ambil video Instagram. Okay. Pedas. So dia memang hidang kat sini. Kita booking. Laju. Oh, bawa pukul 7. Asal kau jangan makan masalah. Jangan. Abang bagi Mami shop. So dia memang kita ambil ni. Dia hidangkan nanti. Tapi dia bagi 2 kit. Sebab kita booking tu masih ada 2 budak. Dia bagi terus untuk budak punya. Rokok. So tak pedas lah. Best lah. Dia macam open space. Nak relax. So, makan tepi padang. Aish. Mana Pesha? Oh kat sana. Aish ada bibik. Adik excited. So kita ada lagi masa lebih kurang 20 minit lah untuk buka puasa. Kita santai-santai dulu kan. Alright. Kita tengok menu apa yang kat sini yang diorang booking. Aku makan je. Aku tak tahu apa yang kau order. Kau dah order? Aku makan je Mona tapi order. aku bayar. Boleh ke? Mona order. Kau bosan benar? Ha? No, alhamdulillah. Okey, kita punya apa ni Bi yang dia hantar ni? Ini adalah talam biryani. Biryani. Dia ada lamb, ada ayam, ada dalcha, ada sambal. Sambal. Bau sedap. Kecap ini tu. Bau dia memang mantap. So Ini masih lagi budak-budak. kuda kat sana. Adik masih tengok kuda kat sana. Adik masih tengok kuda. Bibik layar je tengok kuda. Alright guys, kita solat sekejap. Sini ada surau guys. Makan kat sini kau tak risau sebab ada surau. Terbaik lah. Air sembahyang semua ada. Okay guys, kita try Kita try suapan pertama masakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sama makan dulu. Kenyangnya, alhamdulillah. Makan sikit dah kenyang dah guys. Boleh makan banyak lah. Macam mana ni? Hari ni okey. Hari dah bangun dah tu, hulu gila dah, kenyang. Oh, mengasuh. Tapi nampak sikit tadi kan, tapi banyak sebenarnya kan. Ni pun tak habis. Ini berapa orang makan ni? Bukan 4 orang, 5 orang makan. 6 orang pun boleh. Netra pada kenyang, makan kopok. Tadi dia tengok phone. Macam biasa dia. So far masakan dia alhamdulillah sedap. Kita pilih menu yang nasi biryani ni. Yang penting ada surau kat sana untuk kau solat. Itu yang best. Baik okay, alhamdulillah selesai kita. Okay kenyang. Best tak makanan kat sini? Boleh. Seronok sebab Tapi dia tengok design dia. outdoor. Macam ni tak? Macam Kasihan adik. Jadi datangnya di sini. Jadi ambil nasi tangan ni di sini. Kan kita Oh, kesian adik tidur. okey jom. Patutlah mengamuk. Patutlah dia mengamuk. Abang Okey, abang slow. Jangan abang tolak. Kita tolak saya. Jom kita. Terbaik. Makanan sedap. Thank you. Equest. Kalau nak buka puasa kat sini, okey. Makanan dia padu. Kita pun tak membazir sebab dia jenis dulang. Pakai dulang. Dia bukan buffet lah. Dia dulang-dulang. Memang sedap lah. Dia ada pilihan-pilihan menu yang kita boleh pilih. Tapi apa pun sedap. Terbaik. Okay bro, thank you. Mantap kan. Okay, kejap Bik. Bro, macam mana makanan okey sana? Best. Lepas tu tadi ada tambah apa tu? Spaghetti tom yum. Spaghetti tom yum. Itu memang padu. Padu. Aku kalau buat makan ni cerewet sikit. Tapi memang padu. Puas hati Tapi yang lah. aku tak puas hati satu lah. Kau kurus sangat ni. Yelah, kita hari badan dia lagi tinggi. Perut dia lagi ke depan daripada perut aku. Datang rumah aku bagi ubat kurus. Ubat Memang kurus. padu lah, nampak berbeza. Potong sugar je sebenarnya. Potong gula, makan 1 meal per day. Kau ada monitor makan ke macam mana ke? Tak ada, aku makan sekali sehari. Berat. Yang lain semua biasa-biasa je? Tak. Yang nasi lah. Okay. Siang satu kali je. Kalau macam buka puasa ni, buka puasa lah. Betul tak ada lah. Besok Sahur tak ada, makan lat-lat yang sahur. Biskut-biskut macam nampak beza. So, kuih-kuih. kau lagi ke depan ni. Aku yang ke depan. Lepas tu air jangan minum air manis. Settle. Oh, 3 bulan aku turun 85, 66. Itu pantang tu air manis. Kalau tak ada tak air best. manis yang jahat tu. Try. So korang nak beli kereta? Sini. Roger, Arif Baharin. Lama tak jumpa Pekin. Aku lama tak jumpa. Boleh follow TikTok dia. Hari-hari dia live kan. So macam kereta ada. Struggle lah sekarang.
Dunia Apa? sekarang struggle. Betul bro. So all the best. Thank you again. Kita jumpa lagi. Nanti kalau ada rezeki aku datang InsyaAllah. Kelantan raya sebab pergi balik Kelantan. Yeah. Aku tak ada kampung dah. Yang ada pun kampung betul, mentua. betul. So aku akan balik sana insya-Allah aku Okay, sampai. kita jumpa di Kelantan, kita buat blog Kelantan ke. Baik. Alright, thank you. Bye bye.